Di dalam syurga makan bukan sebab apa, berseronok, berlazat-lazat, dan dia tidak akan jatuh ke perut. Lepas tu tidak ada berok, tak ada kecing. Bini kita dalam syurga tak ada haid, tak ada nifah, tak ada istihadah, tak ada wadi, tak ada wazi, tak ada. Tak, isteri kamu dalam syurga nanti mutahharah, disucikan. Dalam kitab Tafsir Ibn Katsir, kata Qurtubi, maksud disucikan dari kotoran badan. Jadi ada pandangan menyebut jika kita nak anak, ada budak-budak menjadi anak, kita jadikan sebagai anak. Dipanggil wildan jannah, kanak-kanak syurga. Nak anak, nak berapa tahun umur? Nak 7 tahun, nak rupa gua ni, nak kulit gua ni, nak ikut kita. Kita tengok ayam, kita tengok burung yang sedap makan lah. Dia tanya balik, 3 rasa ke tom yum? Bang, dia tanya kita balik. Nampak? Kalau kita nak, tak payahlah kita sembelih. Dia sendiri masuk dalam kuali siap hidangan.